Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Forum Malaysia Madani. Yang dihormati barisan hakim yang pastinya menjadi teraju kebenaran, ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea, sidang hadirin yang dihormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan Forum Remaja peringkat daerah Kota Star pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Saya, Muhammad Adik bin Muhammad Amri, akan bersama-sama warga dewan sekalian untuk mempengerusikan Forum Remaja pada kali ini. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang manis-manis lagi comel pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk bual bicara kita pada hari ini. Mauduk forum kita pada hari ini berkisarkan tentang tema sains dan teknologi, iaitu sains dan teknologi mampukah mendisiplinkan manusia. Dunia marcapada menyaksikan manusia tersepin antara kecanggihan sains dan teknologi yang membawa manfaat kepada manusia dengan impak negatif yang bakal memudaratkan manusia. Kita tidak dapat menafikan lagi peri pentingnya sains dan teknologi dalam pembangunan masyarakat sejagat. Namun, kita juga tidak dapat menyangkal terdapat juga kesan buruk dalam pembangunan negara, terutamanya kesan terhadap alam sekitar dan kesan dari aspek sosial. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita membuka tirai forum pada hari ini, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya, saudari Nori Imarada binti Muhammad Rizwan yang merupakan ahli panel pertama yang manis dan murah dengan senyuman. Selamat datang saudari, apa kabar? Terima kasih saudara pengurusi. Alhamdulillah, kabar baik. Seterusnya, saya perkenalkan saudari ahli panel kedua yang nampak yakin dan tenang berada di sebelah saudari ahli panel pertama, iaitu saudari Iman Nur Auni binti Muhammad Suhaimi. Selamat datang saudari, apa kabar? Alhamdulillah, salam sejahtera saudara pengerusi yang manis dalam tutur kata apabila berbicara. Usai salam perkenalan daripada ahli-ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, sains dan teknologi mampukah mendisiplinkan manusia. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita membuka tirai diskusi pada hari ini, izinkan saya untuk memberi definisi tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sains merupakan ilmu pengetahuan yang teratur yang dapat diuji dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh ilmu sains ialah ilmu fizik, kimia, dan sains hayat. Teknologi pula didefinisikan sebagai aktiviti atau kajian yang menggunakan ilmu pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri, pertanian, perniagaan, dan perubatan. Oleh itu, soalan pertama yang akan saya ajukan kepada saudari Iman Raudah, bagaimanakah sains dan teknologi dapat memudahkan urusan dan menjimatkan masa manusia? Silakan saudari. Terima kasih saudara pengurusi, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Segala ciptaan sains pada dasarnya direkam khusus untuk memudahkan urusan seharian manusia, dari kerja-kerja di rumah sehinggalah kerja-kerja di pejabat dan pusat-pusat perniagaan. Ternyata, ciptaan sains dan teknologi jelas membantu kita. Di rumah, kita menggunakan mesin basuh untuk mencuci pakaian yang kotor. Jika ingin minum air panas atau air sejuk, kita hanya perlu menekan butang pada mesin penapis air yang berbagai jenama seperti kowe dan kuku yang terdapat di pasaran. Wah, betapa mudahnya kehidupan kita pada hari ini. Demikianlah saudara pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin, bagaimana peranan sains dan teknologi membantu memudahkan urusan dan menjimatkan masa kita baik di rumah maupun di tempat kerja. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudara pengerusi forum. Terima kasih saudari ahli panel pertama dengan penjelasan yang terperinci dan sangat menarik. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada saudari ahli panel kedua tentang kebaikan sains dan teknologi dari aspek kemudahan komunikasi dan capaian maklumat seantero dunia, kesan ciptaan-ciptaan baru dalam bidang teknologi dan maklumat. Silakan saudari. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Rakan
ahli forum. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sains dan teknologi sememangnya memberikan banyak maslahat kepada manusia dalam aspek kemudahan telekomunikasi. Pada era pasca globalisasi ini, kemudahan alat telekomunikasi, telefon internet percuma seperti video call dan Instagram benar-benar memudahkan komunikasi sesama ahli keluarga, sesama rakan, sesama sahabat tanpa mengira batasan waktu dan sempadan geografi. Begitu juga dengan kewujudan laman sembang seperti WhatsApp, WeChat dan Telegram yang turut menyemarakkan lagi dunia telekomunikasi kerana dapat membantu mengeratkan hubungan bukan sahaja individu dengan individu, malah komunikasi secara berkumpulan. Pendek kata, kita sekarang berada di dalam dunia tanpa sempadan dengan segala maklumat yang bertebaran di dalam alam maya dapat kita akses dengan segera melalui sentuhan jari jemari kita. Sekian saja daripada saya berhubung faedah ciptaan sains dan teknologi dari aspek maklumat dan komunikasi. Saya serahkan semula kepada saudara pengerusi majlis. Terima kasih saudari ahli panel kedua dengan cetusan minda dan idea bernas lagi berasas tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata. Cetusan idea dari kesemua ahli panel tentang peri pentingnya sains dan teknologi sesungguhnya tidak dapat disangkal lagi. Kita tidak dapat menafikan besarnya peranan sains dan teknologi dalam kemudahan seharian manusia, sama ada di rumah, di tempat kerja dan di tempat-tempat awam. Lantaran pembangunan sains dan teknologi, perjalanan sebulan menjadi sehari, yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan, yang mustahil menjadi kenyataan. Dengan itu, soalan yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama tentang kesan negatif sains dan teknologi dalam peningkatan jenayah cyber. Bagaimanakah jenayah cyber berlaku dan dapat memudaratkan kesejahteraan manusia? Silakan saudari. Terima kasih saudara pengerusi. Soalan yang sungguh menarik. Dalam kita asyik membicarakan segala manfaat dan indahnya ciptaan sains dan teknologi, usahlah kita alpa dan leka dengan segala musibah yang mungkin menimpa diri kita. Saudara pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin, mutakhir ini kita berdepan dengan dunia tanpa sepadan dengan dasar langit terbuka. Kita hidup dalam dunia global dengan segala maklumat internet di seluruh dunia di hujung jari dan bebas diperoleh. Jaluran komunikasi terbuka luas setelah kemunculan berbagai laman sosial seperti Facebook dan MySpace yang memudahkan komunikasi antara bangsa berlaku tanpa sebarang sekatan. Tanpa kita sedari, kita terdedah dengan jenayah cyber. Menurut kajian yang dilakukan oleh Mazlan Osman dan Amri Abdul Rahman dari UiTM, jenayah cyber biasanya ditarifkan sebagai aktiviti jenayah yang melibatkan komputer dan teknologi menerusi internet. Di Malaysia, The Star melaporkan bahawa penipuan asmara melalui penyamaran di internet melibatkan wanita tersenarai sebagai jenayah komersial kedua tertinggi. Wanita-wanita ini terpedaya dengan segala pujuk rayu lelaki yang memakai identiti palsu. Harian Metro turut melaporkan bahawa dalam 8 bulan pertama tahun 2014, seramai 774 wanita telah dipedaya dengan jumlah kerugian sebanyak 24 juta ringgit Malaysia. Setakat itu sahaja pesanan dari saya. Usaha kita menunggu sehingga bumi cair dan langit runtuh, iaitu sudah musnah segalanya baru mau mencari solusi. Ibarat sudah terhantuk baru tengadah, lalu ketika nasi sudah menjadi bubur dan beluka sudah menjadi limbah, rasa sesal baru mendatang. Kesimpulannya, di sebalik manfaat sains dan teknologi, kita perlu bijak menggunakannya, bukan menyalahgunakannya. Sekian, terima kasih. Kembali kepada saudara pengerusi forum. Terima kasih saudari ahli panel pertama tentang kesan negatif sains dan teknologi dalam peningkatan jenayah cyber. Seterusnya, mohon saudari ahli panel kedua
untuk mengupas sedikit tentang kesan negatif penggunaan internet dalam hubungan kekeluargaan dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Silakan saudari. Terima kasih saudara pengurusi forum, rakan ahli forum. Pada hari ini, saya ingin mengupas dengan lebih khusus tentang kesan negatif penggunaan internet, ciptaan sains dan teknologi. Pada hari ini, kemudahan telefon pintar telah menyaksikan setiap ahli keluarga mempunyai telefon pintar. Apabila pulang ke kampung, kadang-kadang anak-anak sering melayani rakan-rakan di laman sembang masing-masing. Anak-anak remaja sering berada di dalam bilik dan melayari internet. Kanak-kanak seawal umur 5 dan 6 tahun telah pun diberikan gadget yang menyebabkan mereka sering bermain dengan permainan video. Implikasinya, hubungan mesra di dalam keluarga lama-kelamaan menjadi renggang. Ibu bapa dan anak-anak kurang berinteraksi menyebabkan anak-anak menjadi lebih mesra dengan rakan-rakan sebaya. Di samping itu, peranan pihak kerajaan juga amat penting untuk menyekat saluran-saluran yang kurang sihat dan berunsurkan jenayah. Tapisan ini perlu dilakukan dengan ketat supaya dapat melahirkan generasi yang mampu berfikiran kreatif dan kritis. Ini kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang agama. Kesimpulannya, sains dan teknologi akan memberikan maslahat kepada manusia seandainya manusia sebagai pencipta dan pengguna mampu melaksanakan aktiviti pembangunan sains dan teknologi. Oleh itu, solusi dan jalan penyelesaiannya perlulah dirancang dengan sebaiknya agar pokok permasalahan dapat dicantas untuk kesejahteraan manusia. Sekian saja daripada saya. Kita berbalik kembali kepada saudara pengerusi majlis. Terima kasih saudari ahli panel kedua dengan langkah yang bernas dan menyimpulkan perbincangan forum kita pada hari ini. Sebagai akhirul kalam, manusia mempunyai akal dan fikiran untuk mentadbir di dunia ini dan memacu kemajuan. Sehubungan dengan itu, kepesatan pembangunan teknologi dan sains perlu diuruskan dan dimaksimumkan penggunaannya demi kemaslahatan manusia. Sekian dari saya, Muhammad Adi bin Muhammad Amri, selaku pengurusi forum. Segala kelemahan tutur bicara dan kelakuan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.